untuk kita kekalkan staf ni, yang paling utama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Sauti, CEO untuk Mak Min Sembilan Berhad. Mak Min Sembilan Berhad adalah sebuah syarikat yang berasaskan bidang F&B dan spesialis kami adalah mengusahakan keropok lekor di Kampung Telaga Papan, Setiu, Terengganu. Dulu waktu kita buka Mak Min Keropok Lekor ni, kita ada 5 orang staf dan sekarang Alhamdulillah kita sudah ada 10 orang staf. Cabaran kita dari dulu adalah persaingan kita dengan pengusaha-pengusaha keropok lekor lain lah. Maklumlah di Terengganu ni pengusaha keropok lekor terlalu ramai dan kita perlu bersaing untuk menonjolkan produk kita dengan kos yang lebih murah berbanding orang lain. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu berhadapan dengan kenaikan kos bahan mentah dari hari ke hari. Untuk mengelakkan wastage, saya ada ambil dengan Coach Idaha tentang pengurusan wastage. Dan Alhamdulillah dengan Coach Idaha ni, ilmu yang saya dapat daripada beliau, kita dapat mengurangkan wastage tu dengan pengurusan wastage. Pengurangan wastage yang saya dapat kurangkan sekitar 60 ke 70%. Untuk dokumen daripada Coach Idaha ni yang sangat membantu, yang saya dah amalkan selama lebih 3 tahun ni, antaranya adalah laporan tunai harian. Dokumen LTH, kita panggil sebagai LTH ni, sangat membantu untuk kita lebih teliti melihat cash flow, melihat aliran tunai kita, baki tunai di tangan, baki tunai dalam laci dan prosedur-prosedur untuk kita withdraw cash daripada cash. Sebelum saya mengenali Coach Idaha ni, kita hanya record cash flow melalui dalam buku sahaja. Tanpa ada satu prosedur ataupun sistem yang sistematik. Sekarang Alhamdulillah sistem yang kita dapat daripada Coach Idaha ini sangat membantu dan lebih tersusun untuk senang kita pantau dan kita record dalam akaun. Okey, dengan sebelum saya kenal Coach Idaha ni, pengurusan staf agak berterabur lah sebab kita tidak ada satu SOP yang betul untuk kita jadikan sebagai rujukan. Alhamdulillah selepas saya kenal Coach Idaha ni, banyak membantu dengan ilmu-ilmu seperti SOP, HR, law dan juga akta-akta yang terlibat untuk kita terapkan kepada staf. Dulu kita tak ada peraturan ataupun polisi yang jelas. Kita nak masuk ikut suka, kadang-kadang lewat 5 minit, kadang-kadang lewat 10 minit. Tapi bila kita amalkan SOP dan rules yang Tuan Idaha perkenalkan ni, Alhamdulillah staf lebih berdisiplin dan bertanggungjawab untuk menjalankan tugas. Yang paling utama adalah menepati masa. Mereka lebih punctual dan mereka lebih committed dalam bekerja.